padu-paduan. Meletup-letup, pom. Ya, sudah sampai ke Bazar Ramadan. Air hangat je aku tengok. Oh, ramai. Kesihatan ke kamu? Ramai. Yo. Abang mega apa abang? Saya nak tolong promosi tak ni kat dalam video ni? Ikan bakar ah? Ikan bakar. Mantap ah. Cencaru ni? Ya, Cencaru. Boleh mai jumpa abang ni. Kat mana kedai ni? Kedai abang ni di bawah pokok apa? Ni kalau tak pokok doyan, pokok mengkudu. Pokok motan ke? Oh, sempoi weh. Padu. Tu dia green tea Thai ni kat Yak Ngat. Boleh mai jumpa abang ni. Abang ni dekat Yak Ngat, green tea Thai dia yang terpadu. TV3. Nak masuk TV ni, malam ni masuk TV. Tu dia ayam goreng tu dia. Dia punya ayam. Saya pun nak kena beli ayam ni. Ayam padu. Balik bawa air je. Balik bawa air je nak. Alright. On tak on? Kalau begitu saya nak Kulit ayam. Kulit ayam yang dibuat daripada ayam lah. Bukan itik lah. Kita beli. Tak payah ke? Nak cicah ke dah? Terima kasih. Terima kasih kau. Ni nak ambil lauk apa? Lauk macam-macam lauk. Yak Ngat. Bazar Ramadan Yak Ngat lah. Jangan lupa ni tengok sana ni. Tu dia macam-macam lauk dia ada. Oh, padu. Ni kerabu apa? Kerabu. Bolong. Fishball, you know? Kerabu bola. bola. Sini boleh nak beli boleh makan kau ni. Kerabu fishball. Ayam baru. Dengan nasi kamok daging. Oh, sempoi lah. Kerabu Maggi pada. Kerabu Maggi. Ayam saya bang. Ayam saya. Saya nak nasi komok. Nasi komok kepok. Boleh kepok? Sayang. Lepas tu tengok ni ada rabu Maggi dia. Sotong, udang, meriah. Okey, berapa ringgit? 10 cukup kah? Nasi berapa? Nasi ni. Okey. 10 cukup. Berapa kak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi tengok kebab pula. Okey. Relax yang bawah satu-satu nah. Berapa ringgit? 7. 5, 6, 7. Okey, kampung kap. Dua, 3, 4, 5. Oi. Mata. Boleh. Kawan ni mata ikan. Kawan ni jadi kucing ni. Mata ikan. Terima kasih. Kita main beli pulut sekaya kat Dayang. Tok ni pulut sekaya tok. Nak ambil pulut sekaya satu kak. Boleh nak. Saya rakam sikit nak promote pulut sekaya kau ni. Masuk ke TV3. Berapa ringgit? 2 nak? Murah. Nak nasi biryani Sembang Kari Cafe. RM10 je. Ayam ambil satu kak. Yang mana tu? Ini beli hari ni. Itu. Kelia RM10 saja weh. Yak Ngat. Apa mai beli? Tu dia. Main ngopi dulu. Apa dia ni? Kopi dah roti. Kopi dah roti. Padu. Lemonade asam girl. Masam sangat ke tak? Dia memang refreshing lah? Bagi satu? Bagi satu tu. Ada ayam mana-mana satu lagi lah. Saya bunga boleh? RM2.8, RM3.10. Aduh. RM2.8, RM3.10. Tu dia, RM3.10. Macam mana Ikram? Mana kita ni semua salah ni? Apa salah? Ambil 2 ke ni? Ambil ni 2 ke? Macam mana? Ambil ni 2, ni 1. Ambil ni 2 dan 1. Macam mana? Jadi RM10. Kau belanja aku. Boleh. Aduh. Okey, Yak Ngat pun ada roti john weh. Cheesy roti john. Jumpa abang ni. Habis dah. Allah, esok mai pula tinggal kebab ya kau ni kata. Baik. Esok pula. Kerang. Nak mutabak. Boleh. Pakai duit aku tak apa. Nanti tolak duit aku tu kat tangan. boleh. Nanti mai makan roti hidang. Aduh. Mutabak baik benar. Mutabak apa Ikram nak makan? Lagi mutabak. Habis dah? Allah, habis weh. Tak ada rezeki weh. Esok lah. Pusing-pusing Yak Ngat panjang tu ya. Duit tak habis pun sekat poket.
Duit Ikram. Duit dia tak surut pun. Oh, tu kan. Aduh, macam mana ni? Kami duk target hari ni seorang 1,000. Allah, tak sampai 100 lagi. Tak sampai 100. Yo, Tak sampai 100. 50 tak sampai apa. Banyak gila ni. Okey, jom kita berbuka puasa di pot baik punya. Jom. Okey, so saya nak end live. Saya pergi sambung balik. Kegunaan Honda XDV. Okey, bye. Assalamualaikum. Itu dia. Belilah biji Honda XDV. Okey, sekarang kita nak bertolak pergi satu pot untuk berbuka puasa. Tapi bukan berbuka puasa sebelum azan maghrib. Memang buka puasa betul lah. Oh, steady Y16 ni. Open weh. Open siapa nak sekilo. Doang itu. Sampai ah. Wow, sudah sampai ke pot nak berbuka puasa. Mak Ikram bawa main mano ni. Pot apa ni? Ada weh, tu ada kemah mas cukup. Ada. Anak ajak aku kemah air lah. Kemah mana? Tu. Ada orang duduk kot. Ada orang? Oh, ada orang. Ada orang. Siapakah? Assalamualaikum. Ada orang yang kemah. Assalamualaikum. Malam-malam kena ada orang jaga ni. Oh, okey. Tidak. Okay. Security. Wow, eloknya. Benda apa ni Ikram buat main ni? Ikram? Wow. Amazing. Masya Allah, Mr. Loba-Loba. Waloba. Nampak pulau di depan tu. Nampak tahu-tahu. Ya. Nampak GT sedang melompat-lompat. Ya, di sana. Nampak. Tempat cik ni duk ambil GT tu. Allah, padu lah. Hei, tak ingat lah sana. Nanti kita pergi